Dia tak kira lah gimmick kau berlakon kau menanti apa kau. Lah ni yang kita tahu lah ni daerah Israel ni berkibar di bumi Kelantan, bumi Malaysia ni. Hari tu kes di Terengganu tahun 2023, 2022 gitu dah. Satu daerah yang kita kenal sebagai daerah Israel berkibar di satu rumah di negeri Terengganu. Polehan siasat, boleh ambil tindakan dakwa di mahkamah. Maksudnya bendera itu memang sensitif, tak kira lah atas dasar gapo sekalipun nak kibar bendera tu tak boleh. Di Malaysia ni tak boleh nak kibar bendera nanti bendera tak boleh. Kalau lah kata kibar tu atas dasar mu tutup semua atas dasar berlakon, mu kibar pelepas ni kat ramai lah orang boleh buat orang kibar bendera nanti Israel ni orang buat atas dasar aku berlakon ya. Aku buat gimmick ya. Apa gitu kan tak habis cerita ada semua gimmick pas ni kan. Ni siap buat lagi dengan Agroband. Agroband siapa buat keluar kenyataan menafikan tidak ada pelibatan Agroband apa semua. Maksudnya tak boleh lah. Sensitif lah daerah tu di Malaysia ni, di negara lain kot dia lah. Di Malaysia ni tak boleh. Kena pula di negeri Kelantan ni tak boleh lah ya. Kalau dia kata lah nak buat gimmick sungguh pun mu tulis lah atas kertas kau atas daerah tu mu tulis ni daerah anak Israel, anak Yahudi. Mu tulis saja itu mu kibar lah nak kibar. Mu ini mu pering aku tak tahu lah mu pering kau mu beli kau. Mu buat comel pula lah daerah tu. Supaya sebuti tak ada cacat celah kek rabuk daerah. Mu royak pula tengoklah video siapa habis ngelah-ngelah kali si aku bakar. Tak cara lah mu bakar kau mu pijak kau mu buat menata apa dengan daerah tu. Lah ni daerah tu berkibar dah di bumi Kelantan. Bumi Malaysia ni tak boleh. Tak boleh. Masa nak buat alasan nanti apa lah, gakung lah, berlakon anjir apa gaming. Tak payah kecek lah ni berkibar dah daerah tu. Kita kena berlaku adil lah. Kalau orang lain boleh kena dakwa kibar nanti daerah orang ni. Sopa bobokmu kena dakwa jugalah. Tak cara lah. Sedap lah kata atas tindai atas lakon ni gimmick. Pacerah lakon ni gimmick semacam ya. Ramah apa ni buat kerja lagi tu deh. Jadi mohon pihak berkuasa siasat lah. Benda-benda ni tak boleh. Negara Malaysia ni kita tak boleh ada benda-benda kait langsung dah. Daerah-daerah Yahudi ni tak boleh.